Hey, what's up guys? Sophie here. Welcome to my channel. Oh, guys, untuk konten saya minta maaf ya, muka saya a bit macam Astaghfirullahaladzim. Macam apa orang panggil? Macam buntut ayam sikit muka saya sekarang ni. Memang tengah pucat. Sebab nak jadikan cerita dia macam ni guys. Saya tak tahu yang hari ni kerja ke tak. Sebab bos saya tu dekat Bali. Saya chat, dia tak balas. Tahu-tahu tiba-tiba hari ni kena masuk macam last minute Abi bagi tahu. So sekarang ni saya Allahu Akbar. Kau fikir kulit kau putih, Sofi? Ha? Kulit kau tu dah lah gelap. So sekarang ni jom. Okay, so sekarang ni Sophie nak buat konten adalah bos saya pun tak masuk. Kita jangan buang masa, kita buat konten. So sekarang ni saya nak buat konten. Okay, rancangan saya nak buat konten ajak semua perempuan AI team pergi makan. Saya nak ajak perempuan AI team pergi makan. Cuma saya nak tanya seorang-seorang, diorang nak saya bawa diorang pergi makan kat mana. And jangan risau, saya ajak ramai-ramai ni saya akan belanja. Tak kisahlah diorang request kedai mahal ke, kedai murah ke, saya akan tunaikan permintaan diorang. Tapi ikut majoriti lah. Majoriti nak kedai yang apa, kedai yang macam mana. So sekarang ni saya nak jumpa seorang-seorang, saya nak cakap dengan diorang nak makan mana, saya nak belanja. And dekat situ juga kita tengok siapa yang lupa kawan. Maksud saya, kenapa diorang lupa kawan? Kalau saya ajak diorang tolak tanpa alasan yang logik, muhasabah. Macam tu. So sekarang ni saya nak jumpa seorang-seorang, saya nak ajak diorang pergi makan. Kita tengok siapa yang tolak dan kita tengok juga kedai mana yang diorang request. So let's go. First orang yang saya akan kacau adalah dua kesayangan saya yang saya takut gila berpisah dengan dia. Saya nak ajak Rina. Kita tengok Rina nak ke tak nak. Weh, aku buat konten weh. Aku buat konten. Ramai weh buat konten weh. Assalamualaikum partnerku. Dah naik cuti baru cari korang. Dah naik cuti baru cari. Saya cek je lah awak. Kenapa kau nak aku kat patuh? Tak boleh. Tak lah, bukan kereta dia lah. Bukan kereta aku. Bukan kau. Bukan kereta aku. Bukan kereta aku lah. Baik. So sekarang ni kau free tak? Sekarang Nampak? Dia nampak leher tadi. no. Kita tak boleh pakai ini yang mengikut colour kulit. Aku tahu agama lah. Cepatlah. This is not my car. Sampun weh. This is not my car. This is not my car. Dynamo. Weh, ada mata One Piece weh, sama punya. Ini konten video kita tadi. Takkanlah Sophie suka One Piece ke, sama punya. Aku baru suka. Baru suka. One Piece. Why? Weh, ada coklat boleh makan weh. This is not my car. Weh, Pak. Ada stiker biru lagi, Pak. Loh. Ada stiker lagi. This is not my car. Weh, tersenggol free weh. Aku ambil lah tersenggol kau dia. Ambil lah, top up sekali 310 Tinggal RM10 dalam tu. Aku ada RM10. This is not my car. Weh, sekejap aku bagi orang lain. Ni kereta baru weh. Wait. This is not my car. Baik, dah Pi. Kereta baru Pi. Bukan kereta aku. Weh, aku rekod weh. Aku kalau beli kereta, aku akan beli Nissan. Aku tak akan beli Honda, aku akan beli Nissan. Aku akan beli Nissan. Kau Nombor 1 Nissan. kalau aku buat kau jadi ACL. 2 tahun badan. Okey. Ya Allah, bukan kereta aku. Mak Kodok mesti tahu tu kereta siapa. Aku nak tengok kereta kancil. Mana kereta kancil? Mak Kodok mesti tahu tu kereta siapa. Itu bukan kereta aku.
Aku dah punya kamera depan. Ini bukan kereta aku. Kereta aku Nissan. Weh, bau dia. Weh, kata Sophie bukan kentut sih. Bukan kereta aku, ya Allah. Bukan kereta aku. Malkodo. Sophie beli kami. Saya dah. Mal cakap lah, bukan kereta aku ni. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak tahu apa-apa. Tipu. Takkan kereta bal pula. Aku tak tahu apa-apa. Ada apa-apa ya? Yang macam kau. Weh, laki orang weh. Oh, dari mana kamera? Ada kat tak? Ada dekat kamera. It's not my car. Sophie beli kereta. Sophie beli kereta. Kereta baru weh. Konten weh, ni buat konten. Berapa ramai buat konten ni? Mari, kau buat konten kau. Berapa kali kau nak buka bonet aku? Dia beli kereta ada softline semua weh. Ada masuk baju. Dari nombor. Malkodo saja je buat tak tahu tau. Tak tahu aku ni kereta apa ni. Aduh. This is not my Wah, car. gila. Kereta mana? Wah. Itu baru beli solar. Aku takkan beli kereta, aku akan sewa kereta macam kau. Aku tak sewa kereta ah. Pak sewa kereta. Weh, si ada dynamo weh. Ya weh, ni weh free gift weh. Free gift. Bukan kereta aku. Bos sabun. Oh, ni kalau minyak habis kau tuang ni ha. Ayo weh, betul weh. Weh, si ada daun ni weh. Ya, ketiak kau kan bau. This Weh, not for- budak-budak gamer sih. Kau buat stream ke sekarang? Ni aku tahu dah siapa beli itu. Bukan. Mana boleh tengok gambar aku free Mak Salih mana tu? Aku cakap ni bukan kereta aku. Mak dia. Mesti ada banyak lagi weh. Ya Allah. Sorry bang. Ha, pulang boleh. Macam accident ni. Asal pun kau boleh duduk dalam tu. Hai, kau ada stream dengan Syafiq. Dah hina kereta aku pula. Tengok ni weh. 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 Macam mana tinggal dalam ni? Hai. Mana apa-apa kan tu? Fah. Payah datang. Aduh. Lepas ni balik kasi tukar baju. Ngajuk. Dia dah reda dah. Reda dah. Ada dah. Tidak lah, dia lari dah konten aku ni. Dia ni kata betul kau. Bukan. Bukan. Bukan kata aku. Mana kata tu? Boleh bagi tahu? Boleh je. Puan. Ai, dia orang berkahwin kau ambil kereta dia pula. Ayo dah. Nice. Ada dia. Allah. Ada apa-apa Ryan? Kau pakai kereta dia untuk konten kau? Oh! Guna kau orang sih. Macam ni. Guna kau orang kali sini. Macam ni. Ambil kereta Ryan Bukan sampai kau tahu macam ni. Kita mahal. Member tu tengah buat live apa kata tau. Buat live malam-malam kau ambil kereta dia. Ni bukan kereta dia. Oh, Kau cakap betul. Kau pinjam ke kau curi? Tukar nama. Ni nombor Kau ada plate kau S beli ni. dekat ni. Tukar nama terus. Kau ambil kat Sabah ke? Ni kereta Alah. share ni Sabah ni. Share punya. Bukan ni Sophie So guys, kita kena pergi dekat Rina balik. Weh, tiba-tiba capek Haji buat konten weh. Jangan lupa tengok konten Sophie okey. Jangan lupa tengok konten capek okey guys. Support guys dua-dua. Oh ya, aku nak kata-kata semangat dari Rina. Cantiklah baju kau Rina. Ni baju apa? Argentina apa? Rina. Alah, baju Argentina. Gua Portugal. 5-0 bro. 5-0 bro. Portugal tak best. Harapkan free kick Ronaldo je. Aku memang support Ronaldo je kau Portugal. Tak ada yang famous je. Alah, kau punya Messi pun tak masuk penalti. Ayah. Tapi dia dah buat penalti pun nak masuk. Cepat Rina, aku nak kata-kata semangat. Lepas ni konten aku punya kereta ni sudah kembar. Lepas ni bingung. Sophie kan Rina ni bila tengok dari jauh. dia lah. Oh kau tipu. Aku dah cakap banyak kali dengan kau tu bukan kereta aku. Tak ada mana Sophie nak angkat Honda weh. Korang boleh tengok guys. Fair buat konten peluh-peluh guys. Aku masih ketipu kan ni. Aku dah kena beep konten aku. Kereta dia kereta.
Sumpah kena beep. Konten dia bagi kata-kata semangat tau. Bukan Oh ya, okey, untuk Syafiq semangat. Okay. Untuk aku bukan semua. Untuk Rina. Ya. Rina. Dia lagi makan. Apa? Kau tahu ke? Apa? Sekarang. Kenapa? Lepas tu kau Maksudnya kita ada chemistry. Okey, Rina, awak boleh baca otak saya, Rina. Saya boleh baca hati awak juga. Kita dah 30 hari dah. Awak memang selalu reki baca hati orang. Tak payah borak pasal CM kau. I got. Inilah yang OC pernah pegang hari tu. Oh, ni. Vitamin. Buka. Gambar Serena. Gambar Serena. Wey, si Rina Weh, ada IC orang tu. Oh, siapa? Mana satu konten nak kena komik dia. Aku tak tahan panas. Baik, masa dah apa tapi? Rasa je aku tak tahu konten apa dia ni. Diorang semua nak balik. Pak Ai tak nak siapa konten orang. Okay guys. 20 konten dia, 10 tu muka kita je. Okay, so sekarang guys, aku nak ajak korang, memandangkan kita tak masuk office pun tak tahu nak buat apa. Aku pun tak pernah belanja korang makanan besar-besar, tempat mahal kan. So aku nak korang request aku nak korang request tempat, dan aku nak ajak korang pergi makan ramai-ramai. Kita satu girl item. Bijak. Menarik. Tapi last minute sangat. Dah sekarang beritahu aku. Kita dah tahu office pun last minute ni tau. Zopi, apa kata is ni? Kau tak cakap pasal last minute kan? Kau tak cakap pasal last minute. Kau kalau bagi tu seminggu awal pun kau tak datang tau. Aku tak boleh pergi. Tak ada hal. Kau nak jaga ni, aku faham nak jaga apa tu? Kambing. Kucing kau apa nama dia tu? Lupa Tanjiro. Poan. kucing aslah. Tanjiro dia tak nak kahwin tau dengan kucing Farah. Mungkin dia nak kahwin dengan Poen kau. Oh, dia tak nak, maksudnya tak jadi ni. Tak nak. Sampai kucing Farah tu mental health dia terganggu. Dia sakit. Kucing Sebab tak nak bagi. Dia tak nak dengan Tanjiro punya anu tu. Oh, sekarang ni kucing pendek Farah yang tak nak ni. ke yang ni ke yang tak nak? Tak tahu cerita dia mana Ke Tanjiro ni budak-budak lagi bawah umur, so dia tak nak. Aku dapat rasa Tanjiro punya tu kecil. Cuba Tanjiro dengan Poen together. Mana tahu jadi. Tapi tak tahu lah, takut asal tak nak keturunan Poen. Keturunan Poen comel lah. Dia macam-macam. Poen pendek. Tak tahu. Berbincang. Kau pun tak nak ke Poen tu lagi keturunan dia banyak? Tak lah, sayang lah. Kenapa? Walaupun dia nak lah, dia masih Dia sayang. macam ikut tuan lah. Masih Dah tegang. londe? Sudah masih tegang. Aku dah ready untuk londekan. Kucing kalau berat Susu londe, jadi aku tak sanggup lagi. Masih tak ready. Aku pernah lah. Kalau mau betul aku pakai tangan je. Sumpah konten dah jadi kucing. Tadi konten aku kan tiba-tiba menjadi ni kereta yang mosing. Lepas tu dia jadi Kau pasal lah. itu. Konten ni naik. Konten begini. It's okay, kau tak jadi. It's okay. Rina, Last minute. Rina, kau partner aku, Rina. Tapi aku dah nak plan. dapat partner. Aku dah plan nak main kuda. Ha? Aku dah plan lagi berlatih kuda hari ni. Aku dah booking dah. Tapi kalau main Siapa kuda kuda tu? dia ada max berat dah. Weh, siapa kuda tu? Kesiannya weh. Kuda tu kau fisik sama aku siksa binatang. Apa yang main dah siksa binatang? Dia dah akal. Kuda naik. Dia naik kau namanya memang kekuat, Rina. Ya, dah berlatih nak main kuda. Baik kata siksa binatang. Baik turun lari. Baik memang tahu tak siapa. Tak, baik kata siksa binatang. Ya, aku kunci dia tidak. Tak boleh kunci sebab dia tak dapat. So Rina, kau mencari Rina. Kau cari Rina. Dia macam ni, kalau kau bagi tahu sehari awal, mungkin aku boleh agent masalah. Macam mana nak sehari awal? Tapi Kontennya ni last minute 10 macam minit awal. konten last minute, aku pun jadi last minute sama macam bos aku. Kau jangan ikut perangai bos kau. Bos kita. Tiru yang baik je, tak baik jangan contoh. Okay. So namanya kau nak cakap bos kita ada benda yang tak baik. Semua manusia ada baik dan buruk kan. Oh, No one is pandai cover tengok. Okay, pandai cover. No one is perfect. Pandai cover. Sorry. Tapi Jangan broken-broken. Jangan broken-broken tu Sophie. Jangan broken-broken. Kau bukan seekor. apa kaitan dengan sekumbang pula ni? Saja je. Sama macam Rina. Rina, janganlah tuju pada seorang je. Kumbang bukan seekor. Tuju kepada siapa? Kau tahu? I've never. You know what I I never mean. choose one man. Oh ya. I've never choose one man.
Yeah, many men but the same name. Many men but same name. What does mean? No. Banyak lelaki macam mana pun kau akan dekat satu nama. Betul tak? Kita tak, aku kau. Aku tahu rasa kau Okay. Dah, Bray. Sebut aku tahu. Sophie, sorry, Sophie. It's okay, it's You okay. are my best friend. Don't touch my... Ni kereta Nissan aku cakap tadi tu. My God. Who is she yang angkat kamera tak pakai makeup? Aku kalau tak make up muka aku macam capi kau. Sebab tu lah korang dulu sopek off sekali. So, sekarang ni Mira, Ya. konten aku sekarang ni dah tak tahu nak jadi konten apa. Tadi konten review kereta, sekarang tadi tiba-tiba Pak borak pasal dia lah apa Allah. Okey, sekarang ni aku nak So, ajak sekarang ni, satu AIT perempuan pergi makan. Makan mana? Aku nak korang yang pilih. Aku belanja. Tapi kalau tak boleh bagi alasan logik aku nak dengar. Restoran Ifan. Ifan, takkan tu je level aku nak belanja korang. Korang bukan level Ifan. Sampai je ada notification masuk. Aku macam lagi menarik dari notification. Makan mana? Perempuan je ke? Perempuan je. Tapi kalau Asal perempuannya? Tapi Sebab kita orang on the way Kuantan ni sebenarnya. ya ke? Ya, sebab tu aku bersiap ni. Khusus kahwin kat Kuantan. Umur dah berapa baru nak buat kursus kahwin? Sorry lu baru nak cakap, baru nak claim aku 27 tahun dah ada 2 kursus kahwin. Takkan kahwin lagi. Dia buat koleksi setiap negeri. Malu. Jadi dia orang semua malu Kalau orang kursus kahwin tahu pun memang malu Tapi tak cakap dengan dia. Sijil banyak pun kursus kahwin pun memang tak kau rugi. I don't talk with you guys. Korang Ihin baru sampai. Ihin baru sampai. Ya, rumah Ihin dekat je dengan Sophie. So sekarang ni Chef, Sophie nak tanya Chef free tak? Bila tu? Sekarang Sophie nak belanja. Kita ramai-ramai pergi makan. Tapi korang boleh suggest je nak makan kedai mahal ke murah ke. Oh my God. Tapi kalau korang tak free, korang boleh bagi tahu sebab kenapa korang tak free. Weh, free je weh. Macam Rina tak free. Macam Faeh Siapa je free? Siapa je free? tak ada lagi yang cakap free. Weh. Sejak mana ni? Lepas tu Pika belum apa lagi dah gerak. Pika dah gerak. Dah gerak dah. Mira nak pergi buat kursus kahwin kat Kuantan. Nak capek. Kahwin. Siapa? Umur 27 dah ada kursus. Bukan dia dah Umur buat. 27 baru nak buat kursus kahwin. Taklah dia dah buat 2 kursus kahwin. Tapi tak kahwin-kahwin. Tu bezanya. So kau free ke tak? Aku free je. Ke kau nak kena tanya orang dulu? Nak tanya siapa Sekarang ni siapa-siapa je free. Belum ada lagi. So sekarang ni baru kau? Okay. Tak apa, kau dah free Okay. Masih share. So guys, saya tak tahu nak buat macam mana sebab saya tak tahu nak jalankan konten ni macam mana sebab saya dah tanya semua tak free tadi. Macam ada setengah yang ada hal. Lagipun saya bagi tahu terlampau last minute sangat kan. So saya tak boleh nak halang benda tu. So sekarang ni mungkin saya pergi makan seorang-seorang je kot. Tak apalah, dikira konten ni saya vlog korang teman saya makan. Okay, so let's go, kita pergi kedai makan tu. So now guys, saya pun dah on the way ke kedai yang saya nak pergi. Tapi saya pergi tak jauh pun, dekat area cyber juga. Nama kedai dia Padi. Dulu saya selalu makan Padi tu sebab dulu saya stay cyber tau. Sebab Padi ni memang tempat saya suka makan kat situ. Saya tak tahu kenapa, tapi dia a bit pricey bagi saya. Tapi okey je, ikutkan rancangan saya. Saya nak lah ajak diorang makan sedap-sedap. Kan sajalah nak bonding ramai-ramai dengan perempuan. Last kita orang bonding hari tu kat Tadung. So ni rasa macam rasalah sikit nak bonding dengan orang, rindu. Tapi kita tak boleh kan nak kacau masa orang. Sebab Sophie pun bagi tahu last minute kan. Tapi Sophie faham je, Sophie tak terasa pun. Tapi saya harap tak ada siapa pandang saya pelik kalau saya makan seorang. Sebab serius tau, saya selalu je makan seorang-seorang. Tapi saya tak suka dengan reaction orang awam lah. Sebab bila kita makan seorang kan, nampak macam pelik sangat. Kenapa dia orang pandang kita pelik, betul tak? Kalau korang pernah rasa lah perasaan ni. Sebab dulu saya selalu
selalu orang panggil dulu time saya single kan, saya selalu makan seorang-seorang. Sebab nak macam nak jadi independent lah kononnya. Lepas tu orang pandang pelik macam kenapa perempuan cantik ni makan seorang-seorang. Mungkin lah, saya rasa mungkin dalam hati diorang bercakap macam itu. So saya faham je, tak apa, at least ada cantik ni dalam tubuh. So now, kalau korang perasan lah, dalam konten ni saya banyak sebut so now. Okay, saya bosan. Saya tak ada kawan nak berborak. Saya lagi satu lagi, saya dah nak masuk 2 tahun dah. Saya dah lama tak bersorang-sorang dalam kereta. Selalu ada teman. Kali ni tak ada teman, saya sorang-sorang. Tak ada kawan nak berborak. Selalunya ada kawan yang borak. Tak apalah, kita makan sorang-sorang, kenyangkan perut. Tengah hari sekarang pun dah pukul 12 minit. Kita makan tengah hari, lepas tu kita balik. So guys, Sophie pun dah sampai dekat party house. Kalau korang nak tahu kan, waktu bulan puasa kan, Sophie selalu makan kat sini tau. Selalu sangat Sophie suka kan. Kalau korang perasan tahun lepas, waktu saya duduk cyber dengan chef semua tu kan, saya memang selalu akan bawa chef makan kat sini juga waktu bulan puasa. Kalau habis kerja ke apa ke, sebab memang sedap tau sini. Tapi the price, dah kita pun dah sampai, so let's go ya. Dah makan seorang-seorang, sunyi lah. Korang dengar je lah saya bebel ni ke apa ke. Seorang-seorang ni sunyi, tahu tak? Macam mana lah orang yang boleh hidup single lama kan. Ni sorry guys, saya ternampak komen bos saya. Jangan datang lewat, dia kata. Jumpa Isnin. So hari ni kita masuk, memang kita buat konten je. So saya dah sampai. So saya baru nak order, baru nak tengok apa yang ada. Saya dah tak ingat dah dulu saya selalu order apa. Tak silap saya, dulu saya selalu order. Dulu kan butter roll ni, roti bakar dia ni ada diletak sekali dengan aiskrim tau dulu. Memang sedap. Memang sedap gila tau. Tapi it's okay lah, saya order je lah apa yang ada. Tapi sekarang dah tak ada. Saya selalu makan ni juga. Dia kambing dengan cheese, sedap nak mampus. Saya order ni kot. Ni satu. Lepas tu saya order saya rasa saya order fried chicken, nation favourite ayam goreng with nasi. Tu appetizer, yang tadi tu appetizer. This one baru main. So air mungkin selalunya kalau saya order air holy ice tau. Tapi holy ice selalu kedai macam ni tak ada. Sekejap, kita tengok holy ice. Holy ice. Holy ice. Holy ice ada. Kita order je lah orange juice. Saya kalau kedai-kedai macam ni, saya akan order orange juice. Kalau mamak macam tu baru order holy ice. Sorry boss, nak order? Saya nak orange juice satu. Bagi saya this one. Satu. This one include with rice, right? Fried chicken? Okay, thank you so much. Thank you. So kita dah order, kita tunggu makanan kita sampai. Weh, macam ni ke lonely weh? Lonely siut weh. Aku tak tahu nak borak apa. Okay, kalau kita bosan-bosan ni, kita kena layan trade. Trade kan toxic, so let's see kita layan trade. Actually kan guys, sebenarnya saya berharap Rina ke, Asla ke, Aisyah ke, Mira ke, yang saya cakap tadi kan, saya share ke, saya sebenarnya berharap diorang datang. Tapi saya tak boleh nak letak expectation too much kat orang. Mungkin sometimes saya pun tak ada dengan diorang. Macam Rina cakap tadi kan, dah naik cuti baru cari. So saya pun macam, saya tak terasa, tapi saya terasa. Saya terasa sebab saya tak ada dengan dia. Mungkin aku, Rina rasa saya tak ada dengan dia. Dia naik cuti baru cari dia. Padahal saya just tak cari dia sebab I know that she's busy. Korang tengoklah dia sekejap ke sini, sekejap ke situ, duduk live clipmate dia semua kan.
Asla pula saya tengok dia buat konten. Aisyah pun duk konten. Macam ni ke lonely weh? Saya minta pendapat orang yang memang lonely macam ni lah. Korang rasa macam ni? Korang boleh tips dengan saya supaya ke depan hari pun saya okey je kalau saya lonely keluar macam ni. Tapi sebenarnya hati saya berharap diorang datang ni. Tapi kalau tak datang, tapi tak boleh berharap sangat juga. Kalau berharap sangat pula, sakit pula. Sebab kita dah letak expectation tinggi sangat. Kita tak boleh expect tinggi sangat. Dah, tak apa. Kita makan je seorang-seorang. Guys, makanan saya pun dah sampai. Dua-dua dah sampai. Nampak tak? Dah sampai. Lepas tu, saya order air saya. Kita lapar lah guys. Lapar sangat ni. Tak apalah, walaupun diorang busy. Macam alamak, lupa nak cakap dengan dia lah tak nak sayur. Wih, kurang. Bapak menipu siap. Wah, sudah je. Mana boleh rembat? Tak boleh rembat. Nak. Tak boleh. Fikir sweet ke datang mengejut? Jatuh garpu dia. Tapi tak broken ke banyak ni makan? Hai guys, Sophie broken ke makan seorang-seorang? Kenapa? Fikir sweet ke menipu aku tadi? Dia menipu aku. Kita tak sanggup dah nak tengok kau makan. Oh, Sarina moment. Pop slay lah. Lama tak tahu korang dua? We are pop slay. Ya, sebab kita orang dua tak buat konten berdua. Itu yang tak ada konten moment berdua. Aku dengan Aisyah pun lama tak buat berdua. Sebab cuti. Dia macam susah sikit. Ya, sebab dia orang buat adik-beradik je. Yang mana senang nak konten lah. Kenapa korang datang? Lapar ni, tak pernah tahu. Mana Aslah boleh tahu? Dia datang lambat tadi, kecil. Kau tak ajak dia kau? Aku tak ajak dia. Sampai hati. Apa ajak dia? Sebab dia baru datang. Kita orang macam nak pergi makan. Sebab- Sarina kata, makan sekali lah. Sebab tadi aku macam tak apalah, dah semua tak free. Aku pun macam gerak je lah. Malah nak tunggu dekat office tu. Tapi first time saya tengok Sophie masih seorang. Dia biasanya ada. Oh. Gorgon dia tu. Biasa gorgon ni kan ikut dia. Itulah aku macam pelik. First time kau seorang. Apa Sofi? Tapi saya Tiba-tiba nak spend time dengan kita weh, tak pernah nak ajak kau ramai-ramai makan. Biasa tahu-tahu dah lesak ke gorgon dia. boleh kau order lain. Kurang menarik lah yang nak order ke? Servis di sini. Sini kan dia punya pekerja semua hardworking. Sampai tak nampak dah penumpang pula. Tak pekerja dia like Ya, dua tak. kedai, dua orang je bekerja. Dia lah yang buat makanan, dia lah yang serve. Jarang Nak tu datang. nak duit. Dia tak nak kongsi menu. Menu pun tak nak kongsi. Orange. Apatah lagi makanan. Rina mana boleh kongsi makanan. Tak lah, dia tak boleh kongsi laki. Wah. Nak yang order dia. Tak boleh. Siapa je yang boleh kongsi laki? Ya, sanggup pemadu. Oh kan. Aku tak check buka office tadi. Apa hilang? Yang spek Gucci tu. Gucci hilang. Tapi okey je weh, office kita tak ramai yang tangan panjang. Dia dari segi makanan je tangan panjang kat office kita. Sekarang dia dah ramai tangan panjang dah. Dulu Asal aku ada punya power bank hilang. Hilang. Versace aku tak hilang pun dalam kelakar. Aku letak berapa Boleh minggu. ingat yang kopi Oreo? Iya, aku Yang Korea. fake, yang fake. Tak tahu ke kita takut nak masuk Versace semati nak beli spek tu. Apa? Padahal kita ada duit lah. Padahal kita mungkin mentaliti kita kot. Dia macam mesti mahal. Daripada kita sendiri mak ajar. Mak ajar mahal. Mak kita ajar pergi tali Mak straight. kita ajar takut dengan benda-benda Mak macam aku tu. ajar pergi ke tali straight. Sekarang macam dah tak takut nak masuk kedai mahal walaupun tak beli. Bagi aku sekarang kita lagi nak cari kedai macam tu. Tapi kalau aku kalau korang perasan, aku akan masuk kedai branded ni dengan korang ni. Kalau aku seorang, aku akan masuk Swarovski Kalau nak lah. kena lepak dengan kita orang. Apa untuk habiskan duit? Lepak dengan korang tu memang dia halang lah benda-benda macam tu. Ya, weh dia asyik aku Jimat, bekerja di jimat. spot je.
Dulu kita takut nak masuk Sekarang walaupun kita tak beli, kita masuk je. Kita berani confident. Saya suruh dia buka lagi yang mana. Dulu pakai baju biasa-biasa, masuk tak layak masuk. Tapi sekarang pakai baju biasa pun kita rasa layak je. Jangan pandang tak ada duit Dulu kita kisah kalau staff dia judge kita. Sekarang tak kisah dah. Because I have money walaupun pakai yang biasa. Pakar. So jangan judge orang yang Semalam kat itu event apa? Gucci. Itu privacy Gucci. Sambut sebab Aisyah dia dah level VIP yang Gucci. Sebab dia dah beli amount berapa kan? Dia dah lebih daripada amount staffnya. Macam VIP Gucci dia rasa Gucci. Staff semua dah respect dia. Bahasa baik bahasa baik cakap pakai baju apa ni? Bala. Dia pakai formal dah. Kita orang yang berian malam. Kita orang ada target audience, tapi tiba-tiba small pula dia punya tu. Event semalam tak gempak pun. Yang first aku pergi ngecah waktu dia balak tu best. Tapi bagi tu tak bolak pun. Ambil lah juga balak. Habis semua tak puas hati je. Habis Kak Bella je cantik. Macam mata habis. Balak dia cakap habis nak pergi. Habis kalau kau angkat hatchback tu memang kena je. Kena condemn. Dua-dua. Tak apa ke dah bagi tahu. Kau pun kena condemn. Ya. Habis dah sekorang kawan dah. Kau bagi tahu dalam ni. Kau nak itu kan kata aku lah. Yang aku ask bukan kata aku. Berapa kali dah salah faham ni. Yelah tu kau. Aku lawan lah dia semalam. Dia hatchback baru ke? Mana ada expect kau lah. Bukan jiwa aku lah Lani. Kawan aku dia bukan fokus dengan gamer je kan. Sometimes kau boleh buat podcast, kau boleh buat reaction. Kau boleh menyanyi dalam tu macam-macam lah. Macam-macam boleh buat. Asyik boleh main kucing. Kawan aku ya. Main kucing dalam live. Malas lagi. Reaction kucing orang. Nantilah. Reaction kucing orang. Yeah. Weh. Tadi Pak tutup kau punya Tanjiro. Si mengawal Tanjiro. Kenapa? Dia kata anunya Tanjiro kecil. Dia kucing Farah tak mau. Kucing Farah tu sebenarnya dah Lepas tu Tanjiro tak berkenal. kau tengok aku ada video dia saat Tanjiro find out benda tu. Oh my. Lepas tu si Pak Tanjiro find out. Aku tak si Pak-nya si Fael. Fael tu. Ha. Dia cakap dia tak nak. Mula-mula kau tahu Tanjiro mula-mula memang nak kerja kucing Farah tu. Tapi bila dia dapat tahu kebenaran, Tengok dia kecewa. Dia dah dapat tahu Dia dah tengok kebenaran. anunya tu kot. Dia dah dapat. Kucing pun macam Kau tu tahu kucing aku terus kecewa. Kucing pun selek Order. Kau dah tahu kenapa? Dah. Guys, kita pun dah siap dah. So Sophie bonding. Thank you Sophie Bonding bertiga dengan Pop Slay je. So thank you korang. Thank you so much sebab dah teman saya yang lonely. Oh, siannya. It's okay. Saya dah lonely. Korang dua tak lonely. Ha? So guys, sampai situ je konten Sophie. Thank you korang. Thank you Sophie for the food. Yeah. Thank you for watching this content guys. See you guys in next content. Bye bye.